Yang saya tahu lah, yang saya dilaporkan kepada saya, siasatan sudah siap dengannya, sudah dibereskan, dan yang dilaporkan kepada saya mungkin tindakan mahkamah akan diambil. Itu saja yang saya tahu. Lain daripada itu saya tak tahu. Datuk, pertahankan apa ni prosedur pentauliahan oleh JAIS ni? Ialah prosedur pentauliahan ni dia ada dalam enactment dan dia ada dalam prosedurnya. Jadi enactment tu rasa saya tidak ada apa salahnya. Tidak ada apa salahnya. Orang yang datang nak memberikan ceramah, nak memberikan khutbah dan apa juga pengajaran agama di negeri Selangor ni, tak kira latar belakang apa pun, eloklah diketahui siapa dia, latar belakang dia, apa yang nak diajar, rekod-rekod yang lepas dan sebagainya. Kan itu bagus. Bukan kita nak menyekat. Saya tak fikir ada mana-mana pentadbiran JAIS untuk menyekatnya, tetapi hanya untuk state berhati-hati. Sebab ada di antara, terutama yang lepas-lepas lah, terutama yang di luar, yang di luar, percara-percara di luar yang dikatakan ajaran-ajaran yang dibawa pun meragukan dan sebagainya. Itu yang kita takut. Ataupun dalam musim ajaran-ajaran sesat yang berlaku ini, kita pun takut mereka menyeluduk melalui cara-cara seperti itu, seperti memberikan ceramah secara terbuka dan sebagainya, kalau tidak mereka mendaftar dan mendapatkan tauliah daripada JAIS. Saya rasa intention has been very good, you know. I mean, maybe agak saya tak nampak lah ada benda ni amendment has got to be made. I don't know whether you have gone into through the amendments, also the procedures, you know? Kalau you pergi kepada procedure dan amendment, it has been very fair. I think it's a very fair kind of enactment, very fair provisions, you know, yang terdapat dalam enactment tersebut. Ya, hanya barangkali ialah ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati, saya berpengalaman, saya qualified, kenapa saya mesti ada tauliah dan sebagainya. Yang ini saya rasa kita letakkanlah kepada negeri. Masing-masing negeri ada cara masing-masing. Kita pergi luar negara pun masing-masing negeri ada cara masing-masing, kan. So termasuklah di Malaysia. Kalau kita pergi dengan negeri-negeri di Malaysia pun, satu negeri ada cara masing-masing. Tetapi keseluruhannya saya rasa negeri-negeri di Malaysia ni lebih kurang sama saja peruntukannya. Maknanya perlukan pentauliahan dalam memberikan ceramah apa juga tentang agama ini. Soalnya sama ada dia jalankan tugas itu mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Laporan kepada saya, mereka pun setelah Dr. Asri memberikan ceramah, saya dah beritahu lah, agak lama juga mereka nak memujuk supaya Dr. Asri keluar daripada bilik itu dan sebagainya, menyebabkan hingga mereka terpaksa memanggil polis untuk bersama-sama memujuk dan mengeluarkan dia daripada bilik itu. Itu saja. Dan akhirnya dia keluar dan dibawalah kepada balai polis, kan, yang saya dipahamkan begitu, kan. But YB Sari Sungip said that he was treated like a criminal. And YB Azmin Ali said like a terrorist. Itu kita kena tengok pandangan daripada berbagai-bagai pihak lah. Pandangan saya hormati pandangan daripada YB. Mungkin YB Sungip dia berada dalam majlis itu, saya tidak ada dalam majlis itu. Kerana jadi pandangan-pandangan ini kita ambil kira, dan pada masa yang sama pandangan pegawai-pegawai JAIS, pegawai kuasa pun, to be fair with everybody, I think we got to hear from them as well. And now you get from one quarters, you don't get from other quarters. I think it is not fair for us to make a judgment sama ada caranya cara teroris dan sebagainya. Pada masa yang sama juga orang yang ketiga, iaitu jamaah masjid itu, ahli qaryah masjid itu pun tempat ahli qaryah tempat itu pun juga perlu diketahui, because komplain dapat daripada ahli qaryah, memorandum dapat daripada ahli qaryah. I'm sure during the time of the arrest, saya rasa mungkin ada ahli qaryah di situ yang boleh ditinjau juga pendapat mereka. Pada saya, untuk kita melompat ke conclusion sekarang ini rasanya tidak tepatlah. Saya lebih suka kita lebih adil kepada pegawai JAIS, adil kepada orang yang ditangkap, adil kepada orang yang menyaksikan tangkapan dibuat, adil kepada polis, adil kepada pihak kuasa dan adil kepada semua pihak, termasuk adil kepada ahli masyarakat di kawasan itu. Ya. Datuk, mengenai pengecualian pentauliahan tu, dia sebahagian dari enactment ke apa? Itu dalam peraturan. Dalam peraturan. Dia ada enactment, dia ada peraturan. Jadi, kenapa dia tidak di... Yang ini saya tidak jawab secara detail. Pasal benda ni dikaitkan dari penggolongan, nanti saya akan beri jawapan yang agak detail tentang itu. Terima kasihlah. Thank you.